Okay, you check lah, you punya NCR lah, ada tak ini? Okay, kalau tak ada, you kena tambah lah. Okay, number one, you need to have description of the non-conformity. Description of non-conformity. Okay, ni objective evidence lah. Yang bukti yang saya jumpa tadi tu. Objective evidence. Number one lah. Okay, number two, correction. This one is immediate action. Apa tindakan pembetulan segera? Okay, number three, root cause. Why is it happen? Okay, number four, we have corrective action. Beza ah. This number two is immediate. Yang ni tindakan pembetulan segera. Corrective action is based on the root cause. Based on this. Punca apa punca dia? Okay. Based on root cause. Okay. Number five, verification. Okay. This one that number four have implemented successfully lah. Okay, ni kita bayar. So, nombor 4 ni betul ke you buat? Sebab yang ni baru you bagi cadangan saja. Yang dekat nombor 4 ni. Okay. So, we try to do one lah. Okay, for example, let's say like, example apa? Okay, example, description ONC. Boleh bagi satu tak? Aisyah boleh bagi satu contoh. Ke calibration tadi? You buat calibration tadi kan? Contohnya, let's say, calibration gauge meter. Contoh gauge meter. Description ONC, when check gauge meter, tak achieve. Okay, ataupun you punya magnet trapping, magnet trap found metal piece lah, okay, in large quantity, dalam kuantiti yang banyak. Jadi kesalahan lah, so kita panggil ni lah. You kena cakap lah magnet trap dekat magnet trap nombor berapa, okay. Okay, number, contohnya let's say number 7, you ada 7 kan? You ada 6 ke 7? Magnet trap, 7 Tujuh. Tujuh. 7 ni, so you check nombor 7 ni large quantity, you kata bila? Contohnya during site visit 26/4 2025 pada pukul 1:30 PM. Ni contoh lah, you stay lah. So this one boleh dicari semula tak? Dia punya evidence. Boleh. 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 Okay. Boleh cari lah. Saya letak date. So yang ni kena tulis. Okay, so immediate action. Apa yang nak buat, you buat? Apa you punya tindakan segera? Stop production at that time. Okay, so segera you buat stop Stop production at that time. Okay. So kalau, okay lagi, kalau you ada extra magnet, apa you buat? Ganti. Replace. Replace Okay, with another magnet. new magnet lah. New magnet. Ni immediate lah maksudnya, tindakan segera lah. So dia beza sikit. Correction dengan corrective action ni beza. Correction ni segera, corrective action ni bersifat berdasarkan punca kenapa berlaku perkara tersebut lah. Okay, punca. Mungkin dia punya kekuatan dia tu tak ikut spek. Okay, so punca dia tadi saya contoh kita ada 5Y. Sekejap saya tunjuk. Lupa nak beritahu 5Y ni So salah satunya adalah 5Y, satu lagi adalah 4M1E. Ini kita panggil. Saya suka pakai 5Y. Okay, tengok sini Okay, Y pertama. Okay, sama ada pakai yang ini ataupun pakai yang ini. So dua-dua boleh lah. Tapi saya lebih suka pakai 5Y. Contoh, kita kena tanya semula. Kenapa magnet dapat besi banyak? Okay, nombor Y pertama lah. Y magnet trap. Contohnya metal in large quantity lah. So nombor 2, apa soalan dia? So why, then why sebab apa? Sebab contoh kena jawab balik lah. Sebab magnet 1 hingga magnet yang ke-6 tidak efektif.
Okay, 1 hingga 6 tidak efektif. Lepas tu kita tanya pula yang kedua tadi tu, Y kedua. Kenapa tidak efektif? Why not Mm-mm. effective? Efektif. Kenapa 1 hingga 6 tak dapat uh, tangkap besi tersebut? Kenapa 7 banyak? Mm. Okay. So Mm. jawapan dia apa? Sebab Dia ada punya magnet yang kekuatan dia tu, tak cukup kuat kan? Not uh-uh. sufficient strength. So tanya balik nombor 3 tu, why not sufficient? Why not sufficient? Kenapa dia lemah? Sebab Tak, sebab apa? Hmm. maybe tak calibrate. Bukan tak ambil, tak check maksudnya lah. Oh, Maybe tak tak check. Okay. tak check kan. Sebab kita check yang nombor 7 tu Mm. je. Okay, contoh Ah, kan. Sebab why not? So not check lah. Okay, not check. mm-mm. So dia soalan keempat, why not check? Sebab Mm. sebab tak ada apa? Tak ada tempoh masa bila nak check. Schedule. Kena jadual, schedule. Ah, Okay, schedule. Checking for 1 to 6 not set. Okay. Jadi nombor 5, why not set? Sebab tak ada jadual kan? So jawapan dia adalah Betul. buatlah jadual. Okay. Create schedule checking on the strength 1 to 6 lah. Okay. Ni contoh. Ni contoh saya dah pilih. Okay, jap. Yang tadi saya kata why, why, why. Jadi jawapan dia pada yang terakhir tu. So maksudnya jawapan dia adalah Mm. why tak ada schedule. Tu jawapan dia. Tu soalan dia. Jadi kita punya tindakan pembetulan adalah buatlah jadual. Contoh yang saya tulis tadi. Okay, contohnya tadi why magnet trap found metal in large quantity. Okay, at 1 to 6 not effective. Okay, because not effective. So kita tanya dia, why not effective? Sebab not sufficient strength. Why not sufficient strength? Because not check. Why not check? Because no schedule. So the root cause is no schedule for checking. Faham tak tu? So bila kita tanya 5 kali tu, yang kita jawab soalan yang paling Y yang paling terakhir. Kita yang 1 sampai 4 tu tak payahlah. Ni contoh kadang-kadang sampai 5, kadang-kadang dia perlu sampai 6, kadang-kadang perlu sampai 7. Kadang-kadang 2 pun dah cukup untuk kita nak conclude dia punya root cause. Okay. Jadi jawapannya adalah this one. Because tiada schedule. No schedule. Okay. So Sudah checking. jadi kita punya punca ni kita letak kat sini. No schedule checking. Checking. Jadi kita punya correction apa? Berdasarkan nombor 3 ni. Create Corrective action. Schedule. for checking. Yeah. Nampak tak dia punya kaedah macam mana? Jadi nombor 5 ni Mm. dah ada ke belum? Nombor 5 ni verification. Dah. Okay. So schedule created. Okay, example lah. And then we cari balik adakah terdapat lagi masalah jumpa yang nombor 1 ni. Okay, check back. Mm. Okay. Metal thread number 7 lah. So contohnya nombor 7 ni jumpa lagi tak masalah jumpa besi banyak? Jadi kalau ini tak ada masalah, good, schedule pun dah ada, maksudnya efektif lah tindakan pembetulan tersebut. Nampak So itu kita panggil 5Y. Okay. Tapi banyak company tak buat lah yang 5Y dengan 4M1E ni. Okay, bergantung kepada syarikat lah. Jadi kalau kita ni root cause tu, kita jangan tanya satu soalan, kita tanya banyak. Supaya punca sebenar tu kita dapat tahu. Okay, faham Semua orang faham tak? Ain Zulaika, Wenkin dengan ni lah. Okay, Miss Tan lah. Okay, Mr. Tan. Okay, this is how we do the root cause. Okay, we don't straight away